contoh soalan ujian psikometrik. Soalan ini menilai tahap rasional, kawalan diri dan keupayaan seseorang membuat pertimbangan secara objektif tanpa terlalu bergantung kepada institusi semata-mata. Jika anda mohon jawatan yang memerlukan perancangan strategi, analisis data, penyediaan kertas kerja serta membuat keputusan penting seperti jawatan pegawai tadbir, pegawai penyelidik atau pegawai perancang bandar dan wilayah, pemilihan jawapan yang terbaik adalah E. Tidak pernah, kerana jawatan ini menuntut individu yang membuat keputusan secara berhati-hati berasaskan fakta dan pertimbangan yang menyeluruh. Manakala jika anda mohon jawatan yang lebih menekankan tindakan pantas di lapangan, membuat keputusan segera dan situasi yang memerlukan respon cepat seperti jawatan pembantu penguatkuasa, pegawai immigration atau anggota penguatkuasaan, pemilihan jawapan yang terbaik adalah D. Kadang-kadang, kerana ia menunjukkan anda masih menggunakan pertimbangan rasional, namun dalam keadaan tertentu mampu mempercayai institusi bagi mempercepatkan tindakan. Bagi calon yang berminat untuk dapatkan koleksi soalan ujian psikometrik tahun lepas, anda boleh klik beg kuning dekat bawah ni.